Bak Infineon ni Rafizi pun cakap di Negeri Sembilan. Dia kata aku pun nak marah kat Anwar Ibrahim kenapa bawa Infineon pergi Kedah. Oi PD, ni nak abang hang. Infineon ada di Kulim 10 tahun dah. 10 tahun dah beroperasi di Kulim tu. Hang ni nak tambah je, bukan pelaburan baru. Orang PAS marah lah sebab dia kata, ini semua kerja Sanusi. Kenapa Anwar mau klaim cakap dia punya kerja? Ledaknya gerakan reformasi dan akhirnya saya dipilih sebagai calon di Parlimen Lembah Pantai. Ketika itu saudara-saudari tak ramai yang berani bertanding. Sekarang kita dah tengok ramai yang nak bertanding. Ramai sangat nak bertanding. Tapi sebenarnya kita bermula. Masalah bekalan barang yang tak cukup, sampai telur pun tak cukup. Saya dah mula pelihara ayam telur. Bukan bohong, cerita betul Bang Rais. Tapi tak semua ada orang ada kawasan tanah yang boleh memelihara entah 30-40 ekor ayam dalam satu masa. Yang ini yang berlaku dengan cerita ayam tahun lepas di bawah Perikatan Nasional ni. Dia kata saya nak kawal hang. Sebab bila lebih banyak wang, maka kuasa membeli lebih tinggi. Perkara pertama dalam mesyuarat yang kita laksanakan adalah untuk mengumpulkan data-data. Data-data penerima bantuan kerajaan. Sekarang ni, kerajaan hari ni panggil database apa sepadu ke apa? It was started during our time. Sebenarnya idea tu idea kami, tapi kami tak sempat buat. Yang dulu dok ulang berkali-kali untuk turunkan harga minyak ni, paslah juga saudara-saudari. Tapi mereka tidak ada kejujuran. Kenapa contohnya hari ini, pada harga RM2.05, kalau orang tanya saya, YB, Belasatan aku lupa kalau Nurul Izzah, Kedah, Penang, Perlis. Dan yang paling membuat hasil di bawah urusan Rafizi Ramli, Selangor, KL kita dapat tapau habis, tinggal satu kursi saja Titi Wangsa yang dibenangi oleh Johari Ghani. Dan kita dapat Perak pun banyak. Kita dapat di beberapa buah negeri tu banyak lah, luar biasa lah. Contoh macam belah Melaka, Negeri Sembilan. Kalau Melaka dengan Johor, sewaktu pilihan raya negeri, waktu Rafizi Ramli tak ada, UMNO Barisan Nasional dapat tapau habis Dewan Undangan Negeri. Tapi bila pilihan raya umum, terbalik jadi. Terbalik. Parlimen, Pakatan Harapan menang, memang UMNO BN menang. Itu yang membezakan. Jadi insyaAllah aku nak bawa ucapan-ucapan Rafizi. Kenyataan Muhyiddin Yassin, Rafizi jawab. Kenyataan Sanusi Makno, Rafizi jawab. Kenyataan Menteri Besar Kelantan, Rafizi jawab. Itu ciri-ciri Panglima Perang. Adakah Nurul Izzah mampu buat seperti mana Rafizi Ramli buat? Okay? Alright. Dan tadi kalau hampa perasan, kita bawa sekali lagi ucapan Anwar Ibrahim. Kalau intro aku tadi itu, ucapan Anwar Ibrahim berkaitan pemilihan PKR. Dan Anwar Ibrahim tidak menjawab sangat ataupun tidak keluarkan kenyataan berkaitan pemilihan parti sangat. Hanya satu saja yang aku perasan dan juga kalau dekat abang TikTok dah ramai dah orang share. Jom kita layan sekali lagi ucapan Anwar Ibrahim. Jom kita layan. Kawan-kawan, bantu like, komen dan subscribe. Kalau iklan masuk, bantu Solihin Syafuddin tak. Dekat iklan satu, terima kasih kawan-kawan yang menunggu daripada tadi. Waalaikumsalam kepada kawan-kawan yang memberi salam. Hasan Karim, kacang lupakan kulit, tak kenang jasa. Ya, pemilihan PKR. Kita kena jaga supaya tidak terlanjur kerana kita mahu pemilihan ini dirangkul sebagai satu kekuatan yang bersama-sama. Okey, jom kita layan sebentar. Soal pemilihan parti keadilan, saya kata kita harus santuni dengan baik. Ini pertarungan di antara rakan-rakan setia yang banyak gasa dan tokoh-tokoh reformasi dari awal. Oleh itu jaga supaya tidak terlanjur kerana kita mahu rangkul sebagai satu kekuatan. Dan saya juga menggesa penyokong supaya jangan terlajak kerana ini akan mengeruhkan keadaan. Ini persaudaraan yang harus dikukuhkan dan selesai saja Kongres, kita harus bekerja sebagai satu pasukan yang padu. Terima kasih. Ada juga pihak-pihak yang sekarang ni menghina, cerca, lepas tu keluarkan kenyataan. Ada satu pihak, kalau dia tu kodenya dia tu terpaling Rafizi, oh ni potisma duk menjuri, melalak, naik geng-geng bersama-sama dengan pembangkang gunakan model nepotisme. Daripada side Nurul Izzah pula, oh formula hang buat apa. Ini hak yang kadang-kadang dia jadi kelabu mata kan. Apa yang kawan tu dah usahakan macam-macam lah, payahlah.
Tapi itulah aku nak bawa dengan hampa, kita mulakan terus. Adakah Izzah mampu buat seperti mana Rafizi Ramli buat ni, keliling Malaysia. Aku ni aku bawa Sanusi Makno ada. Banding Kuala Lumpur. Okey, ini kenyataan hak yang Sanusi kata, Kuala Lumpur kena pindah pergi duduk sebelah Kedah, barulah Kedah tu maju. Lepas tu aku susun dalam ni banyak kan. Kenyataan Sanusi soal apa dia, aku pun lupa lah. Kenyataan Sanusi kerja-kerja sekejap. Apa dia ni? Sekejap. Tak apalah, banyaklah di dalam ni aku sertakan. Ini untuk Rafizi Ramli menjawab. Ini kenyataan Muhyiddin pula. Kan? Lepas tu aku susun macam-macam, aku kutip. Dan di dalam satu channel ni, memang dia just bawa kempen. Sewaktu kempen, aku pasal apa dia tak ambil langsung ucapan Nurul Izzah? Kenapa dia semua dah fokus kepada Rafizi Ramli, dah fokus kepada Amiruddin Syahari, dah fokus kepada beberapa orang individu saja. Tapi kenapa dia tak ambil ucapan Nurul Izzah di atas pentah-pentah politik, letak di dalam akaun dia? Mungkin dia tak dapat, mungkin dia rasa macam tak minat dengan Nurul Izzah, so dia tak ambil lah video-video Nurul Izzah. Ini Razi Jidin. Yang ni Razi Jidin. Pun Rafizi Ramli jawab kepada Razi Jidin. Ini cara Rafizi Ramli menjawab kepada geng-geng pembangkang. Adakah Nurul Izzah mampu? Okey. Alright kawan-kawan, bantu like, komen dan subscribe insya-Allah. Ada lagi kenyataan-kenyataan daripada Rafizi Ramli menjawab pelbagai isu di dalam negara. Kita ulangkan balik sewaktu kempen pilihan raya di 6 buah negeri hari itu. Kita bawa balik, kita ulang balik. Ini cara Panglima Perang menjawab kepada puak-puak pembangkang. Ini, jom kita layan sama-sama apa yang dikatakan oleh Sanusi. Kalau nak banding Kerajaan Persekutuan akan menumpukan projek pembangunan Kuala Lumpur untuk Negeri Sembilan dan Melaka. Jom kita layan. Kalau nak banding Kuala Lumpur yang berada di tengah Selangor, bukan pasal Amiruddin pandai merintah. Selangor tu maju sebelum PH ambil lagi. PH main cuci tangan saja. Kemudian dia habaq dia pandai. Kita boleh tunjukkan macam mana Negeri Sembilan yang peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan lebih rendah daripada Kelantan, rendah daripada Terengganu, rendah daripada Kedah. Tapi hasilnya rakyat di Negeri Sembilan walaupun taklah sekaya di Pulau Pinang ataupun di Selangor, tapi dia jauh lebih kaya daripada Kelantan, Terengganu dan Kedah. Walaupun di Negeri Sembilan tidak ada satu pun projek besar Kerajaan Persekutuan selama ini berbanding dengan Kedah. Di selatan Kedah itu Kerajaan Persekutuan selama ini telah melaburkan berpuluh-puluh bilion ringgit untuk bawa industri daripada seluruh dunia, industri elektronik pergi ke Kulim. Sikit-sikit dia kata, Kedah ada prestasi ekspor yang baik. Kedah ekspor begini. Sanusi dah ulang inilah. Lain kali nak berdebat, bagilah fakta yang menyeluruh. Sebab hasil ekspor, hasil industri dari Kedah itu bukannya datang daripada kawasan-kawasan yang dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ia hasil daripada pelaburan Kerajaan Persekutuan, kerana dalam Kedah itu ada satu kawasan yang diberi tumpuan khusus oleh Kerajaan Persekutuan yang dipanggil Kulim High Tech Park. Jadi bila ada pelabur daripada luar negara, dia nak masuk ke Malaysia, dia kata saya nak melabur dalam sektor elektronik, maka Kerajaan Persekutuan beritahu sila pergi ke Kedah. Bayangkan Sanusi nak bawa pelabur-pelabur. Setakat ini pelabur yang dia bawa dah kena tangkap. Pelabur yang dia bawa dah kena tangkap sebab sekarang ini dia siasat atas kecurian hasil bumi rakyat negeri Kedah sendiri, nak ada bumi. Jadi sebab itu, banding Negeri Sembilan dengan Kedah, Kerajaan Persekutuan bina tapak estate perindustrian elektronik moden, bawa syarikat-syarikat besar letak dekat situ. Itu pun banding Negeri Sembilan dengan tak ada apa-apa projek persekutuan macam itu, pun Negeri Sembilan lebih kaya daripada Kedah. Sebab itu saya kata, dan Saudara Amin tahu bahawa salah satu sumbangan yang saya boleh buat sebagai Menteri Ekonomi, kerana itu menjadi amanah dan tanggungjawab saya menguruskan pembangunan setiap negeri dan wilayah-wilayah daripada perspektif persekutuan. Saya dah maklumkan kepada YB Amin, kita kena perbaiki keadaannya yang mana semua negeri-negeri lain di Semenanjung ini semua berada di dalam wilayah koridor pembangunan ekonomi yang dibiayai khusus oleh projek-projek persekutuan.
Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, ini dalam wilayah koridor ekonomi timur. Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, ini dalam wilayah ekonomi utara. Nogori, Gilek tak ada. Melaka, tak ada. Dua negeri ini tak termasuk. Selangor tak apa lah. Selangor dah pun ada enjin pertumbuhan dia sendiri. Sebab itu saudara-saudari, insya-Allah kita akan pastikan dalam tahun-tahun yang akan datang, Negeri Sembilan, termasuklah juga Melaka, tidak lagi tertinggal kerana mereka tak masuk dalam koridor-koridor ini. InsyaAllah kita usahakan satu pelan pembangunan yang lebih menyeluruh, yang boleh menyatukan sumber dan tumpuan kerajaan persekutuan, diselaraskan pula dengan perancangan daripada kerajaan negeri, supaya Negeri Sembilan dan Melaka juga insya-Allah berada di dalam keistimewaan-keistimewaan yang sekarang ini ada di Kedah, di Kelantan dan di Terengganu. Sebab itu saya kata, kalau mereka nak berbincang soal ekonomi, dia tak boleh. Alright, itu Panglima Perang pertama menjawab kepada Sanusi Makno. Itu adalah Panglima pertama antara susun-susun. Sebab aku video-video ni aku kutip je dan aku letak yang Rafizi Ramli menjawab kepada macam pembangkang. Lepas ni ada kenyataan Sanusi lagi, kenyataan Muhyiddin, kenyataan dan demi kenyataan yang cara Panglima Perang untuk nak menjawab. Sebab sekarang ni Panglima Perang menjadi kerajaan dan juga menjadi menteri. So dia sibuk tapi dia ada masa, dia nak fikir, dia nak susun, dan dia nak susun kata-kata, ada cerita soal ekonomi, soal pentadbiran, pengurusan, tu di antaranya. So jom kita layan untuk video yang kedua, dia menjawab juga kepada Sanusi Makno. Apa yang Sanusi kata dan Rafizi Ramli jawab. Jom. Takut. Okey. Kononnya kerajaan pusat takut dengan kerajaan negeri Kedah. Biarlah Rafizi bela lembu kambing lagi baik, lumayan hasil dan tak pening kepala awak tu sakit jantung. Ya, betul. Dia kata takut projek penting sebesar itu. YB Sanusi masih belum hantar kajian terkini KXP walaupun telah dipelawar Kementerian Ekonomi. Berlaku ketika Kedah bukan di bawah kawalan dia. Ini sakit hati Bang Non. Dia nak juga selit. Kononnya kita di kerajaan persekutuan ni tak faham ketinggian akal dia nak buat lapangan terbang Kulim untuk kargo. Okey, ini adalah cara Rafizi Ramli jawab. Adakah Izzah mampu buat macam Rafizi Ramli buat? Itu yang dia duk kata. Orang kata kargo. Tak faham. Dah berapa ratus kali beritahu. Aku tengok je, aku gila betul lah dia ni. Pertama, jawapan dia. Ini kerajaan persekutuan nak sekat sebab idea bagus MB Kedah ini bawa kemajuan, tapi dah hantar 3 surat tapi tak jawab-jawab. Yang kedua, tak faham. Ini sebenarnya kami nak buat lapangan terbang kargo, bukan lapangan terbang penumpang. Jadi kononnya lah kepala otak dia, buat lapangan terbang kargo tu bagus berbanding dengan penumpang. Masalah Sanusi, dia tak cerita benda yang sepenuhnya. Dia cerita ambil sekerat-sekerat yang dia nak orang tahu supaya mempengaruhi emosi orang. Dia duk beritahu kat orang, kami kerajaan negeri, Menteri Besar dah hantar 3 kali surat. Sampai sekarang tak nak jumpa. Itu niat jahat tu sebenarnya sebab tak nak bagi kemajuan kepada negeri Kedah. Sebab ni dalam ayat Sanusi sendiri ni. Sebab dia dengki, dia tak nak projek lapangan terbang ni berlaku masa kita jadi kerajaan. Dia tak cerita-cerita penuh. Bila kali pertama cadangan lapangan terbang Kulim ni keluar? Bukan zaman Sanusi pun. Bukan zaman kerajaan perpaduan pun. Kali pertama kerajaan negeri Kedah menghantar surat kepada kerajaan persekutuan mengenai cadangan untuk buat lapangan terbang Kulim ini tahun 2015. Zaman menteri-menteri besar terdahulu pun, zaman Perdana Menteri zaman Najib lagi pun. Apa respons daripada kerajaan persekutuan masa itu? Kerajaan persekutuan ada kekhawatiran tentang daya saing dan kebolehlatsanaan projek ini. Jadi sebab itu benda tu tak boleh berlaku. Sebab benda ini dah dibawa daripada zaman 2015 lagi, maka tak ada jawapan. Dia tulis lagi. Kerajaan negeri Kedah pesu lagi dah. Sehingga kan menteri besar dah bertukar berapa kali. Dah 3 menteri besar bertukar.
Kerajaan Persekutuan dah bertukar berapa 4 kali. Jawapan dan komennya sama. Sebab itu benda tu sampai sekarang jawapannya ialah yang kamu hantar dahulu itu, kita kuatir boleh dilaksana, kita kuatir ada daya saing. Hari itu masa saya jumpa dia kat Kedah, saya beritahu kat dia, hantarlah kat saya study tu biar saya tengok. Sampai lani tak hantar saya study. Itu aku jemput sendiri tu. Hantar kat saya biar saya tengok. Sampai sekarang tak hantar. Sebab saya rasa dia tak berniat pun soal nak buat lapangan terbang semua ni. Dia berniat untuk buat modal politik je. Kalau dia betul-betul, dia dah hantar lama. Saya dah 2 minggu jumpa dia. Hantar je lah. Kata benda tu hebat sangat. Sebab bila sampai, saya nak tanya 2-3 soalan yang Sanusi tak jawab lagi. Saya pernah sebut, nak buat lapangan terbang ni, kena tahu siapa sebenarnya yang nak pakai kargo udara ni. Dia duk cerita seolah-olah kalau buat saja lapangan terbang kargo, itu hebat berjaya. Sebab ini bukan lapangan terbang penumpang. Aku pun tak faham logik kok mana menjadi macam tu. Jadi saya tanya soalan seterusnya, ni siapa sebenarnya yang nak pakai lapangan terbang kargo ni? Cuba beritahu. Nak hantar apa, nak pakai apa? Sampai sekarang tak jawab dah. Saya nak tanya soalan seterusnya. Sebab nak buat lapangan terbang yang akan mendarat dan pakai lapangan terbang kargo itu, dia mesti ada daya saing ekonomi supaya dia tak bankrupt. Supaya dia boleh terus beroperasi, supaya dia buat untung. Okey, itu di antaranya. Rafizi Ramli menjawab soal tu, KX sepi tu dekat Kulim tu. Kita pun tak tahu kalau projek tu berjalan tang mana dia nak buat airport tu. Sebab kita duduk jalan dekat Kulim High Tech ataupun Kulim Baling tu, Kulim Baling Express jalan highway tu, bila dah naik bangunan-bangunan apa semua, duduk fikir tang mana dia pun nak buat airport. Sebelum naiknya bangunan-bangunan tu, ada masuk akal jugalah mungkin tepi-tepi jalan ni kan. Tapi semua dah naik dah, tang mana dia nak buat. Sebab kawasan lain semua jalan dah jerlok-jerlok. Lepas tu surat hantar bagi. Ini ketika 2023 tau. Bulan 8 2023 di pilihan raya negeri. Jom kita pergi lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi dijawab oleh Rafizi lagi. Aku ada buat vote, saya hampa tolong undilah, tekan mampu ataupun tidak mampu. Jom kita layan dulu. Projek penting sebesar itu berlaku ketika Kedah bukan di bawah kawalan dia. Ini sakit hati Banon. Sakit hati Berkata Harapan. Mereka ni memang type penyakit. Penyakit paling besar lah di hati mereka. Mereka dengki kalau benda tu jadi zaman kita. Bagaimana sebenarnya kerajaan persekutuan merancang dan mengendalikan ekonomi? Kita ada wang dan kita kena pastikan wang itu disalurkan kepada projek-projek yang baik yang ada kesan kepada rakyat. Keputusan mana-mana kerajaan persekutuan, mana-mana menteri ialah begini. Duit katakanlah ada 50 bilion. Dekat mana kita nak bagi duit ini? Adakah kita nak bagi untuk projek-projek besar macam lapangan terbang Kulim yang dia nak buat itu? Bunyi besar sampai 4-5 bilion tapi yang akan dapat manfaat berapa kerat saja. Ataupun dengan wang itu kita pastikan ia disalurkan kepada perbelanjaan rakyat terbanyak supaya dia akan dapat kesan kepada seberapa ramai rakyat. Sebab itu pendirian kita sekarang yang saya dan Datuk Seri Anwar ambil dalam belanjawan yang lepas, ini pendekatan kita. Lebih banyak wang perlu disalurkan kepada projek-projek rakyat dahulu, bukannya projek-projek mega. Senanglah jadi menteri besar, senanglah jadi menteri yang kat bawah ni terbengkalai, tertinggal semua. Hanya cukup dengan mengomong-omongkan, tengok saya sekarang ada satu projek 3 bilion. Sampai bila kita nak buat macam itu? Projek 3 bilion sana, 5 bilion sini, yang dapat hasil 4-5 karat. Saya nak tanya Sanusi. Minggu depan saya nak pergi Kedah kan. Jadi saya bagi peluru dulu supaya Sanusi jawab dulu lah tak? Saya nak tanya Sanusi. Yang kamu beria-ia sangat nak buat lapangan terbang 3-4 bilion ni kenapa? Berapa orang yang akan dapat manfaat daripada lapangan terbang ini? Yang akan dapat manfaat ialah kontraktor yang bina. Dia akan buat duit dia masa tu. Berapa kerat? Kalau tak kena cara, kontraktor tu ambil kontraktor Cina, Cina bawa semua pekerja-pekerja Cina. Berapa kerat sangat orang kita yang dapat peluang pekerjaan semasa pembinaan. Dia akan bagi macam-macam alasan. Orang kita tak ada kepakaran lah. Orang kita tak ada pengalaman untuk buat lapangan terbang. Oleh itu, maka kita kena ambil pekerja-pekerja negara lain. Habis 3-4 bilion yang orang kita, kerja kita, orang tempatan kita mungkin 300-400. Itu pun bukan orang Kedah agaknya. Yang kedua, lepas kamu buat lapangan terbang itu,
Kami nak tahu sebenarnya barang apa kamu nak hantar. Barang apa yang nak naik kapal terbang itu. Pernah tak kita terfikir, ada kapal terbang banyak-banyak ni, kenapa orang masih gunakan kapal untuk hantar kargo? Kalaulah logiknya macam logik Sanusi, ada kapal terbang, negeri itu maju, ekonomi naik, konon sebab kapal terbang ni lagi banyak nak digunakan oleh pengilang-pengilang orang pengeksport. Habis kenapa lah Port Penang tu penuh, port dekat Kelang penuh, port dekat Tanjung Pelepas penuh? Sebabnya orang yang walaun kau bolehlah tipu. Rakyat biasa kerja tahu kalau hantar pakai kapal terbang jauh lagi mahal. Sebab itu orang hantar pakai kontainer. Sebab itu orang hantar pakai kapal. Sebab bila buat perniagaan besar, kilang dan sebagainya, kita nak ekspor jauh lagi murah untuk pengeksport yang dekat Malaysia ni pakai kapal. Sebab itulah orang tak hantar kargo bertantan kontainer. Pernah tengok kontainer, naik kontainer dalam kapal terbang? Sebab itu saya nak tanya Sanusi, yang kamu beria-ia nak buat lapangan terbang berbilion ni sebab apa? Adakah sebab ada orang-orang tertentu yang toke-toke tanah yang akan dapat laba daripada jual tanah untuk buat lapangan terbang? Adakah kerajaan negeri nak ambil jalan singkat, susah nak majukan negeri untuk bina peluang pekerjaan, untuk dapat hasil serta-merta mentadbir kerajaan negeri? Jalan mudah dia apa dia? Jual tanah untuk kapal terbang. Jual tanah, dapat premium, dapat duit tanah, jadi nampak kaya. Sebab bukan kita tak biasa dengan geng-geng PAS ni. Balak pun semua dia jual sendiri-sendiri. Okey. Alright. Itu cara Rafizi Ramli menjawab saja. Aku nak selitkan pula Nurul Izzah. Kita tengok dua perbandingan ni. Dan Nurul Izzah, aku cari semalam Nurul Izzah menjawab isu KXP, aku search macam-macam, aku tak jumpa. Tapi yang just aku pun ambil lah daripada video panjang ucapan Nurul Izzah, kita dengar ucapan Nurul Izzah. Yang mana lebih menjawab, yang lebih seronok didengari sehingga kita rakyat ni faham. Panas ni. Pemilihan parti PKR Bukan reformasi dan akhirnya ya. Okay, kita dengar ucapan Nurul Izzah yang mana lebih gairah orang kata, lebih geram, lebih seronok dengar. Jom kita layan kawan-kawan. Bantu like, komen dan subscribe. Lepas ni kita sambung dengan Rafizi Ramli menjawab kenyataan daripada Mahyidin Mat Yassin pula ni, bekas Perdana Menteri. Tak apa, kita dengar Ustaz. 3 minit, 4 minit kita dengar ucapan Nurul Izzah. Sebab video ni panjang tapi kita dengar 3 ke 4 minit dah. Kita boleh tengok yang mana lebih gairah. Ledaknya gerakan reformasi dan akhirnya ya, saya dipilih sebagai calon di Parlimen Lembah Pantai. Ketika itu saudara-saudari tak ramai yang berani bertanding. Sekarang kita dah tengok ramai yang nak bertanding. Ramai sangat nak bertanding. Tapi sebenarnya kita bermula dengan ketakutan. Ramai merasakan kalau bertanding pun yang menguasai segala-galanya UMNO BN. UMNO BN ni menang dan kawal dan perintah Malaysia lebih 6 dekad. Lebih 60 tahun. Tapi bila kita mendepani ketakutan tersebut, yang saya fikir, bila mahkamah disalahguna, kita tengok polis di Raja Malaysia, ya, kita hormati institusi tersebut. Tapi kita tahu apa yang berlaku pada tahun 1998 dan ia merupakan sejarah yang telah membantu kita mencorakkan gerakan reformasi supaya sistem undang-undang, supaya sistem ya kehakiman, pihak polis di Raja, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, semuanya diguna pakai untuk menjaga urus tadbir, dana rakyat dan juga kebajikan rakyat. Maka ketika itu saya, Nik Nazmi, beberapa lagi pimpinan, ya, kita panggil apa? Generasi reformasi. Ramai juga yang ada di sini. Kita putuskan walaupun tidak ada jaminan menang. Saya ingat saya keluar di mana pun mungkin tak turun kat Kebang Pasu lah. Tapi kat Johor, Sarawak, Sabah, di mana-mana saya pergi, rakyat keluar memberi dokongan kerana mereka simpati dengan apa yang berlaku terhadap Datuk Seri Anwar dan mereka tahu kalau orang nombor 2 dalam Malaysia boleh diperlakukan sedemikian, maka tidak ada jaminan keselamatan untuk sesiapa pun. Keadilan itu prinsip yang bermaksud hampa tinggi mana pun, rendah mana pun, kalau lakukan rasuah, kalau curi, hampa masuk penjara. Ini yang harus kita tekankan. Jadi ada perbezaan saudara-saudari. Ramai yang mungkin tak tahu sejarah ini cuba dipadamkan oleh media arus perdana. Baru sekarang saya nak keluar 27 Oktober keluar TV3. Dulu tak keluar pun. Ya, dulu tak keluar pun. Dulu punya susah nak keluar ni. Kan? Media arus perdana sekarang barulah kerana mereka bila dah mengalami kerugian, orang tak beli, ada boykot,
barulah diberi liputan kepada pembangkang dan suara-suara yang berlainan. Saudara-saudari, atas dasar itu, keberanian ini membentuk kepada gerakan yang akhirnya lahir menerusi Parti Keadilan Rakyat. Saya tekankan kenapa penting. Kalau dulu, okey, kes Datuk Seri Anwar ada dalil yang mengikat. Kenapa orang percaya? Kerana kita sampai ke tahap pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kita filekan ya, penghukuman. Kita dapat keputusan yang membuktikan ada campur tangan pihak kerajaan. Bukan cakap kosong. Bukan kerana ayah saya kita sokong. Dia bergantung kepada pembuktian dan saya sendiri pergi ke persidangan hak asasi manusia. Dan tak terhenti di situ. Kerana itulah bila kita lihat di penjara hari ini, lebih 60-70% ya, mereka yang masuk adalah gara-gara kesalahan berkait dengan penyalahgunaan dadah. Dan lebih 80% orang miskin. Jadi reformasi penjara kita bawakan. Kenapa? Kita nak cari pusat-pusat pemulihan ini bagi membina bangsa, membina masa depan dan menjaga masyarakat kita. Kerana itu, saudara-saudari, keberanian ini saya nampak kita teruskan tradisi, legasi dengan apa yang Aizuddin setuju untuk lakukan, bertanding di Parlimen Kubang Pasu. Okey, alright. Video dia panjang tapi itulah di antaranya. Okey, dan Nurul Izzah, sepengetahuan aku, dia tak pernah buat macam Rafizi Ramli. Rafizi Ramli kalau dia berucap di atas pentas, kempen-kempen mana, sepanjang ucapan dia biasa 1 jam. Dia pada pukul 11 sampai hampir-hampir pukul 12. Kadang-kadang 10.30 tu dia dah pegang mikrofon. Sampailah, sebab kalau kempen, limit dia sampai pukul 12 sahaja. Dia akan menjawab pelbagai isu-isu yang dimainkan oleh pembangkang. Sanusi, Rafizi dia akan attack. Dan tadi kita dah bawa 3 dah video jawapan daripada Sanusi. Mampukah Nurul Izzah buat macam Rafizi Ramli? Jom kita sambung. Terima kasih Norai memberi super sticker 2 kali. Terima kasih. Okey, ini Rafizi Ramli menjawab lagi kenyataan Sanusi Makno. Adalah yang macam orang apa komen, padu apa cerita Fizi, mana janji? Habis tanya Abdul Hadi Awang. Abdul Hadi Awang dia ada jawapan dia. Sekarang ni kita duduk tengah bagi antara Rafizi Ramli dan juga Nurul Izzah yang mana lebih hebat untuk jadi panglima perang. Jom kita layan. Bak Infinia ni Rafizi pun cakap di Negeri Sembilan. Dia kata aku pun nak marah kat Anwar Ibrahim kenapa bawa Infinia pergi Kedah. Oi PD, ni nak abang kahang. Infinia ada di Kulim 10 tahun dah. 10 tahun dah beroperasi di Kulim tu. Hak ni nak tambah je, bukan pelaburan baru. Orang PAS marahlah sebab dia kata, ini semua kerja Sanusi. Kenapa Anwar mau klaim cakap dia punya kerja? Saya beritahu itu bukan kerja Sanusi. Seluruh projek Kulim High Tech Park itu ialah projek kerajaan persekutuan. Malah kalau uncle tengok billboard besar-besar dekat-dekat Kedah ni, dekat Gurun pun mesti ada ni, Sanusi tunjuk gigi dia cakap pencapaian projek-projek besar. Kalau tengok setiap satu projek tu, semua projek kerajaan persekutuan, bukan projek negeri Kedah pun. Tapi dia mengaku dia punya. Orang PAS marah dekat Anwar, marah dekat saya sebab dia kata itu kerja Sanusi. Itu kejayaan Sanusi. Sebab Sanusi lah pelabur-pelabur ini masuk. Ada yang beritahu katalah Rafizi tak tahu bahawa kilang Infineon itu memang sudah ada dekat Kedah daripada dulu pun lagi. Saya nak cakap pasal ekonomi sikit uncle. Ni orang yang bisnes mungkin tahu, mungkin faham kan. Memang betul Infineon tu syarikat chip semiconductor daripada Jerman. Memang dia dah buka dekat Malaysia ni lama dah. Dia dah 20 tahun lebih kat Malaysia. Kilang dia yang pertama di Melaka. Kemudian bila dia buka kilang baru, kerajaan persekutuan masa itu telah membangunkan Kulim High Tech Park. Jadi dia pun buka kilang kedua dia dekat Kulim High Tech Park. Mungkin ada di antara kita yang pernah kerja dengan syarikat antarabangsa. Kita kerja dengan multinational companies, MNCs. Bila keputusan untuk buat pelaburan baru berpuluh bilion, sebenarnya siapa yang buat keputusan itu? Orang dekat Malaysia ke ataupun orang dekat ibu pejabat? Yang buat keputusan ialah orang-orang yang di ibu pejabat di Jerman. Jadi cara dia begini. Infineon ini ada operasi dia dekat Malaysia, ada operasi dekat Singapura, ada operasi di negara-negara lain. Dia syarikat antarabangsa. Jadi bila tahun ini dia kata saya ada 25 bilion tambahan, 5 bilion euro untuk buka kilang baru, maka semua operasi dia di seluruh dunia ini akan cuba meyakinkan ibu pejabat dia untuk buka dekat negeri dia. Mereka pun bersaing.
Sama lah macam pelaburan baru Infineon 25 bilion ini. Memang dia pun nak yakinkan juga ibu pejabat dia dekat Jerman, mesti buka dekat Malaysia. Jangan buka dekat India, jangan buka dekat Singapura. Bayangkan kalau uncle jadi CEO Infineon dekat Jerman. Kenapa uncle nak pilih satu negara A bukan negara B? Kenapa mesti pergi negara B bukan negara A? Apa sebenarnya ciri-ciri yang dipilih untuk menentukan dekat mana nak melabur 25 bilion? Uncle rasa apa dia? Ada orang kata insentif, berapa banyak kerajaan bagi wang. Tak betul. Ada orang juga kata berapa banyak potongan cukai yang kerajaan bagi. Pun tak betul. Satu ciri utama sekarang pelabur-pelabur antarabangsa, terutamanya syarikat semikonduktor macam Infineon yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak, sebab dia buat wafer semikonduktor semua ni, dia pakai elektrik yang banyak. Satu ciri yang utama ialah dia melihat sama ada negara itu mempunyai kapasiti penjanaan dan pembekalan elektrik solar yang tinggi ke tidak. Sebab negara-negara ini, syarikat-syarikat ini, pelabur mereka, pemilik mereka, pemegang saham, semua di negara barat Eropah. Mereka meletakkan syarat yang tinggi bahawa mana-mana operasi syarikat mereka mestilah patuh kepada peraturan menyelamatkan iklim, sebab sekarang ini dunia tengah panas. Jadi mereka tak nak syarikat mereka itu turut bertanggungjawab kepada pemanasan suhu global. Sebab itu kita duk dengar ni, kalau tengok annual report daripada syarikat besar-besar, semua akan melaporkan tentang ESG, tentang climate change, tentang green compliance. Maksudnya begini, pelabur-pelabur uncle, dia nak cari syarikat yang mempunyai bekalan elektrik yang boleh baru, renewable energy ataupun solar yang tinggi. Kalau dia melabur dalam syarikat yang tak banyak solar, dia tak banyak guna elektrik solar, saham syarikat tu jatuh, orang tak nak beli. Orang hanya nak beli syarikat-syarikat yang dia banyak guna tenaga solar. Sebab itu, 2 minggu lepas, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim lancarkan ekonomi madani, macam mana kita nak plan ekonomi kita, kalau uncle auntie saudara-saudari ingat, petang itu saya lancarkan pelan peralihan tenaga negara. Sebab kalau Perikatan Nasional tanya kita berkali-kali, macam mana nak tarik pelaburan asing, cara dia ialah kita kena meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baru, solar di negara kita. Lagi banyak solar, lagi banyak syarikat pelabur besar-besar nak masuk ke Malaysia, kerana mereka memang sedang mencari negara-negara yang boleh membekalkan tenaga solar. Kerana itu kehendak pemegang-pemegang saham mereka. Yang itulah sebenarnya yang melibatkan Infineon. Dia tak tahu sebenarnya perkara penting untuk ekonomi negara kita ialah memastikan ada daya tarikan baru yang sebagai magnet boleh tarik pelaburan-pelaburan ini. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, bila Infineon mengumumkan pelaburan baru 25 bilion, itu selaras dengan ekonomi madani, ialah kerana ia turut dipengaruhi oleh rancangan kita untuk menjadikan Malaysia sebagai bateri solar paling besar di rantau ini, saudara-saudari. Kalau tak ada rancangan itu, dia tak datang lah. Bukan sebab Sanusi tunjuk sengih, tunjuk perut, tiba-tiba pelabur datang. Izzah. Oh, Nurul Izzah. Ini cara Rafizi Ramli menjawab sebagai panglima perang. Hampa pernah tak tengok Nurul Izzah menjawab seperti mana Rafizi Ramli jawab? Itu yang kurang keyakinan. Macam aku ahli parti untuk undi, kalau aku boleh undi untuk Nurul Izzah sebagai timbalan presiden. Ni Rafizi Ramli sebagai timbalan presiden, dia dapat serang sampai lumak, dia dapat bentangkan kenapa soal-soal pelaburan, soal-soal lapangan terbang, kargo, dia dapat menjawab pelbagai isu. Sehingga kan, Rafizi Ramli boleh buat madani mendengar. Apa yang hang tak puas hati, dipersilakan hang tanyakan, aku boleh jawab. Ya, kita tahu Nurul Izzah tu dia boleh menjawab juga. Tapi dia taklah pada aku, dia taklah seperti perfect macam Rafizi Ramli jawab. Dan dia pula kita bentang orang data, orang ekonomi, kan? Dia boleh bentang ke Infineon tu mai daripada mana asal usul dia, apa yang dia fokus, apa yang dia nampak sebelum dia masuk.
Itu level Rafizi. Adakah Izzah mampu buat? Ya, Izzah hebat. Izzah ni luar biasa, tapi adakah dia mampu buat seperti Rafizi? Jom kita pergi untuk video seterusnya yang Rafizi Ramli menjawab juga. Adakah Izzah mampu buat macam Rafizi Ramli buat? Ini kenyataan daripada Mat Yassin. Sampai hari ni dia menipu rakyat Malaysia dengan nama dia sendiri. Jom kita layan. Masalah bekalan barang yang tak cukup, sampai telur pun tak cukup. Saya dah mula pelihara ayam telur. Bukan bohong, cerita betul Bang Rais. Tapi tak semua ada orang ada kawasan tanah yang boleh memelihara entah 30-40 ekor ayam dalam satu masa. Yang ini yang berlaku dengan cerita ayam tahun lepas di bawah Perikatan Nasional ni. Dia kata saya nak kawal harga. Sebab bila lebih banyak wang, maka kuasa membeli lebih tinggi. Bila kuasa membeli itu lebih tinggi, harga barang terus naik. Kalau inflasi itu naik tinggi dan tidak terkawal, bermaksud satu, wang kita makin lemah dari segi kuasa beli dari satu tahun ke satu tahun. Dan yang lebih teruk maksudnya, bekalan yang boleh dibuat itu tidak lagi boleh menampung permintaan. Jadi yang ini yang berlaku dengan cerita ayam tahun lepas di bawah Perikatan Nasional ni. Harga ayam mula naik, lepas tu dia macam gabra. Akhirnya dia kata saya nak kawal harga. Tapi nak kawal harga sebab dia tahu yang itu saja. Dia tak jaga sebenarnya kalau kamu tetapkan harga, tetapi pada masa yang sama kamu tak bantu penternak-penternak ayam. Buat apa dia nak jual ayam harga RM9 apabila kos dia RM11? Akhirnya dia buat apa? Dia tak pelihara ayam. Bila dia tak pelihara ayam, bekalan ayam mula terganggu. Yang ini makin naik lagi. Jadi sebab itu, mana-mana pengurusan ekonomi di dunia ini, dua perkara ini adalah perkara yang paling penting. Iaitu mencari titik keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi dengan kestabilan harga yang dikawal ataupun ditentukan oleh inflasi. Ya, itu Rafizi Ramli jawab. Ini pula daripada Nik Ahmad, isu air di negeri Kelantan. Aku kadang-kadang Rafizi Ramli ni, kadang-kadang isu-isu yang tak perlu dijawab pun dia nak jawab juga. Sebab apa? Cara-cara pemimpin perbankan yang lebay-lebay selakai ni, dia tunjuk setiap tindakan dia semua betul-betul belakang. Tapi yang kita geram, waktu hang jadi kerajaan, langsung hang tak buat apa-apa untuk negeri yang hang perintah. Bila orang lain naik menjadi kerajaan, waktu tu baru hang minta macam-macam. Minta sampai 8 bilion, sampai 10 bilion. Isu ni pun Rafizi Ramli jawab. Rafizi Ramli hantar budak-budak dia pergi ke negeri Kelantan, pergi kaji balik. Last, jom kita dengar jawapan daripada Rafizi Ramli berkaitan kenyataan Nik Ahmad. Aku terpaksa lapik muzik sebab ini daripada TV3 Esok Awani ni. Jom kita layan sat. Jadi sebab tu bila kita migrasi 2016, kalau kita kata macam saya sebut tadi, macam business plan kita lah, kita perlu 2 bilion. Tapi bila benda ni sekarang dah 2022 dah, jadi betul lah meningkat. Sebab tu sampai 7 bilion tu pun secara kasar. Tidak secara detail, saya sebut tu secara kasar. Dan 7 bilion ni pada pandang kita tidak besar. Sebab lepas tu ni nak cerita satu lagi ni, ada 3-4 minit je lagi ni lah. Nak cerita ni hot terbaru panah daripada pejabat saya tadi dah. Kementerian saya pun satu. Banyak-banyak hari saya nak ceramah di Kelantan malam ni. Masa petang tadilah file pasal penstrukturan air Kelantan mari kat aku. Kerajaan Persekutuan memang setuju dah nak bagi 1.7 bilion. Betul setuju dah, selesai semua. Sebab pada pandangan kita itu cukup. Dan itulah keperluan. Termasuklah perbelanjaan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang ialah untuk kita bina loji rawatan air yang baru. Ada tangki tapisan air yang baru. Saya antara kerja yang paling awal, keputusan saya luluskan yang dekat sebelah Macang tu. Lebih kurang 700 juta. Cukup dah semua. Tapi kita juga sedar bahawa ada keperluan mendesak sekarang ini kerana ada tempat-tempat banyak di Kelantan ini yang masih ada gangguan bekalan air. Jadi kita peruntukkan, tak ingat saya 50 juta tambahan untuk membantu air Kelantan untuk sediakan lori selesai ni. Sementara nak tunggu pembinaan yang besar ni selesai, ambil lagi dulu 50 juta ni untuk permudahkan. Tak ada masalah. Saya tengok satu-satu. Ini pasal komitmen dan persetujuan kerajaan persekutuan sekian. Yang ini untuk permudahkan jangka masa pendek, lori air semua. Saya tengok. Ada satu, dia selit juga kat situ. Nik setuju. Mana Nik? Saya tulis. Tak setuju. Tukar balik. Dia minta apa tau? Untuk menghapuskan hutang-hutang untuk bekalan air yang lepas 275 juta.
Saya dah sebut dalam ceramah dulu, jangan cuba-cuba. Dia bubuh juga kat situ, saudara-saudari. Lepas ni saya bergaduh dengan Nick, bergaduh dengan PM. Sebab saya tak setuju. Saya tak setuju bukan sebab saya tak suka kat orang Kelantan. Saya tak setuju kerana itu tidak berlaku adil kepada orang lain di seluruh negara. Dan saya sebagai Menteri Ekonomi yang tanggungjawab saya meluluskan peruntukan besar itu, takkan kalau Kelantan kamu tak boleh urus air kamu semua macam-macam cerita, beli Mercedes tak beli Mercedesnya, khidmat air tak baik untuk kamu rugi beratus-ratus juta yang duit kerajaan persekutuan bagi. Bila masa nak bayar kamu minta tak nak bayar, kita maafkan. Habis kalau Johor minta macam itu, kalau Perak minta macam itu. Sebab bagi setiap RM1 yang saya luluskan semata-mata untuk pimpinan PAS macam Nik Amar ni terlepas dari tanggungjawab dia membayar hutang rakyat, bukan hutang kita, bukan hutang menteri, hutang rakyat. Ya, itu di antaranya jawapan daripada Rafizi Ramli. Okey, ada lagi ini daripada Ahli Parlimen Pasir Putih. Rafizi Ramli, dia boleh susun di dalam ucapan dia, ada tutuh rapat sehingga hari ini ucapan Rafizi telah terkoyak oleh penyokong-penyokong PAS. Pakar formula mana ada setiap apa yang dibuat oleh Rafizi Ramli, semua depa mana padu, mana diesel, mana itu, mana ini. Sedangkan sekarang rakyat dah tak berbunyi soal diesel, soal padu apabila depa faham apa yang dibuat oleh kerajaan Madani hari ini. Banyak dah yang tak dibuat oleh kerajaan sebelum ni, tapi di bawah Madanon Rafizi Ramli dia buat. Jom kita layan apa yang dikatakan oleh Ahli Parlimen Pasir Putih pula, Rafizi Ramli menjawab. Adakah Nurul Izzah mampu buat macam Rafizi Ramli? Jom. Pertahan ke Kelantan. Okey, isu air tanggungjawab kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan? Okey, aku ulang sikit kita okey, jom. Kita nak pertahan ke Kelantan. Air sebagai contoh. Adik takut air nak retuk atas kepala kerajaan negeri Kelantan. Air ni siapa dia? Pusat bukan negeri. Saya nak kata gila betul lah. Kalau lah Wan Zawawi ni ustaz daripada Pasir Putih je, saya tak kisah. Dia ni bekas timbalan Menteri Kerajaan Persekutuan ni. Bekas timbalan menteri. Paling kurang mestilah tahu tentang perlembagaan persekutuan. Nak jadi menteri, cita-cita besar. Cita perlembagaan, kuasa siapa pun dia tak tahu. Soal air ni, apa kerja kerajaan persekutuan, kuasa apa dalam perlembagaan yang jadi tanggungjawab persekutuan, apa kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri. Ikut perlembagaan. Memanglah hasil tanah, pengurusan sumber, alam semua ni dan air adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebab tu dulu-dulu memang soal air ni semua di bawah kerajaan negeri. Bukan di Kelantan je, di seluruh negeri lain pun memang macam itu. Cuma akhir tahun-tahun 90-an, awal 2000, kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri juga mengenal pasti ada satu masalah utama dalam industri air kita, iaitu pelaburan untuk menyediakan loji-loji rawatan air ni dia besar, dia berbilion ringgit. Jadi kalau diserahkan ikut kemampuan kerajaan negeri masing-masing, kita berhadapan risiko ada negeri yang mampu macam Selangor dengan Pulau Pinang sebab dia kaya, ada negeri lain tak mampu. Dan negeri itu termasuklah Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perak, Perlis, Negeri Sembilan, Melaka. Atas perkara itu, maka berlaku satu penstrukturan industri air sekitar tahun 2005-2006. Itu yang dinamakan Akta Perindustrian Air. Saya ingat nama bahasa Inggeris dia, bahasa Melayu. Water Service Industry Act, WASIA, tahun 2006. Maka dari situlah bermulanya penstrukturan industri air. Masa itu perjanjian di antara negeri-negeri dengan kerajaan persekutuan ialah memisahkan tanggungjawab pelaburan untuk membantu kerajaan-kerajaan negeri supaya tak dibebankan dengan pelaburan untuk menyediakan loji-loji rawatan air. Yang itu kerajaan pusat tanggung. Macam mana cara dia? Kerajaan pusat menubuhkan satu badan yang dipanggil Perbadanan Aset Air Berhad ataupun PAAP. Kenapa buat begitu? Kerana kerajaan persekutuan lebih mudah untuk pergi ke pasaran dan berhutang untuk menerbitkan bon air. Nak buat satu loji rawatan, PAAP akan terbitkan bon hutang, kerajaan persekutuan jamin, dia boleh ambil 2 bilion, 3 bilion, duit itu kemudian dia digunakan wang persekutuan untuk bina loji-loji rawatan.
Kerajaan negeri pula, tanggungjawab dia ialah menguruskan bekalan air. Bekalan maknanya dia akan sewa aset loji rawatan air yang telah dibayar oleh kerajaan persekutuan. Dia akan sewa macam sewa rumah lah. Dan daripada itu, tanggungjawab dia ambil air tu, hantar ke orang, kemudian kutip duit, kemudian pastikan duit yang dikutip itu cukup untuk dia bayar balik sewa. Model itulah yang diguna pakai di seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Model itulah yang ada di mana-mana. Tak timbul langsung soal Kelantan ini dia nak tinggikan. Tak ada. Yang itulah benda layanan yang sama kepada setiap kerajaan negeri, bahawa komitmen daripada kerajaan persekutuan bila ada keperluan untuk loji rawatan air yang menelan belanja berbilion ini, itu akan ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Tapi tanggungjawab kamu kerajaan negeri, terutamanya oleh kerana kamu yang kutip bil, bukannya kerajaan persekutuan. Yang kutip air ni syarikat air Kelantan, syarikat air Terengganu, air Selangor. Yang kutip hasil ni ialah kerajaan negeri. Maka kalau dia uruskan dengan baik, hasil itu adalah mencukupi untuk bayar sewa loji rawatan air dan juga mencukupi untuk tukar paip, siap semua ni. Model itu berjalan dengan baik di semua negeri lain. Model itulah yang membolehkan negeri lain bina loji rawatan air, tukar paip, kutip duit, bayar. Negeri lain semua buat, negeri Kelantan tak boleh. Ya. Okey, ini satu lagi dia menjawab kepada Razi Jidin. Kawan kita komen ni, Ros, setuju sangat. Nurul Izzah tarik diri, beri laluan pada Rafizi. Ya, selagi Rafizi ada tu, biarlah dia mampu buat. Dia mampu buat dan dah ada hasil. Dia boleh menjawab segala isu. Itu Rafizi Ramli ni, kalau kita bagi undi daripada akar umbi, setiap ahli-ahli boleh undi. Babe, aku tahu dah kompom tim Rafizi menang punya. Kan? Tapi disebabkan kali ni, tak tahulah ini adalah game ke apa ke, dia hanya hadkan kepada perwakilan. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang boleh undi. Kan? Sama ada Nurul Izzah ataupun Rafizi Ramli. Tak tahulah, jom kita nak habiskan isu-isu ni. Jom kita layan lagi daripada Rafizi Ramli menjawab kepada Razi Jidin, Doraemon, rambut belah tengah. Dalam Malaysia hari ni, Razi Jidin saja. Dulu zaman-zaman sekolah dulu ada juga pakai gel apa tah, botol kecil RM1 tu kan. Lo ni tak ada dah, dan lo ni orang dah tak pakai dah rambut belah-belah tengah ni. Tapi masih ada lagi Razi Jidin. Sama dalam mesyuarat yang kita ahli Parlimen Putrajaya. Kok macam mana tu penjawab awam dekat Putrajaya boleh undi Jidin ni aku tak faham sungguh lah. Okey, apa sistem pangkalan data? Sistem pangkalan data. Ada orang duk komen tanya tadi macam mana padu kan. Mana ada komen-komen dah. Jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli soal pangkalan data. Padu. Oi, padu dah jadi apa oi? Padu. Jom kita dengar penjelasan daripada Rafizi Ramli. Ini padu dijawab oleh Rafizi Ramli pada tahun 2023 bulan Ogos, sebelum bulan Ogos. Perkara pertama dalam mesyuarat yang kita laksanakan adalah untuk mengumpulkan data-data penerima bantuan kerajaan. Sekarang ni kerajaan hari ni panggil database apa sepadu ke apa? It was started during our time. Itu sebenarnya idea tu idea kami, tapi kami tak sempat buat. Sebab itu kita buat satu sistem, iaitu yang menggabungkan semua pangkalan-pangkalan data kerajaan. Ada 297 pangkalan data kerajaan. Daripada yang besar contohnya pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Setiap orang yang ada IC yang beranak semua ada dalam tu. Kemudian kita padankan pula dengan pangkalan data Kementerian Pendidikan. Kita boleh gabungkan mengikut keluarga, anak dia berapa, anak dia setiap seorang ni dapat bantuan apa daripada kerajaan melalui pendidikan. Setiap satu keluarga itu kita boleh tengok berapa pendapatan dia, berapa perbelanjaan dia, berapa bantuan, dan yang bersih itulah lepas pendapatan tolak perbelanjaan yang munasabah yang ditetapkan secara nominal oleh kerajaan, yang itulah akan bagi gambaran yang sebenar tentang siapa yang patut dapat bantuan subsidi dan lain-lain. Yang itu yang disebut dan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai pangkalan data utama padu. Masa saya mula buat, tiap-tiap harilah walaun ni duk bising, kamu buat apa, tak buat kerja. Saudara-saudari, lepas 7 bulan, rakyat makin faham.
Hasil mula nampak. Hasil tu contohnya, saya mula-mula bila buat inisiatif pendapatan rakyat, kita lancarkan antara perkara pertama yang kita buat ialah vending machine. Contohnya dah. Dia nampak takkan menteri buat vending machine. Dia tak nampak sebenarnya vending machine itu cara paling baik dan paling menjimatkan untuk kerajaan untuk bantu orang keluar. Dulu nak bagi orang berniaga, kerajaan kena bina gerai, buat arcade marah. Lepas tu orang tu masuk, dia kena bayar gaji pekerja elektrik semua. Akhirnya dia susah nak berniaga. Lebih baik kerajaan sediakan mesin, kerajaan pilih tempat yang paling baik ramai orang, semua kita sediakan lesen semua, dia tak payah fikir, dia masak saja. Dan setakat ini ia nampak bibit-bibit kejayaan yang baik kerana setiap keluarga yang menyertai ni, dia ada dapat 3,000 sebulan tambahan, ada dapat 6,000 ringgit sebulan. Dia lagi kaya dah daripada orang-orang yang jadi engineer. Jadi bila dia dapat bibit-bibit kejayaan macam itu, saya tengok minggu lepas ada liputan daripada media antarabangsa dan sebagainya. Pagi ni ada orang tanya saya, ni tengok jawapan daripada Jurucakap Ekonomi Perikatan Nasional, Dr. Razi Jidin, ahli Parlimen Putrajaya. Dia ditanya dua soalan ini. Satu soalan tentang dasar Perikatan Nasional untuk sosioekonomi, untuk bantu orang miskin, untuk pastikan tak ada kececeran subsidi semua. Pasal padu. Sedari-sedari aku nyaris nak jatuh kapal terbang tadi. Tengah nak naik kapal terbang ni. Sempat cek, baca. Awal-awal dia juga yang maki hamun kita orang kerajaan perpaduan semua ni. Tak buat kerja, tak ada perancangan lah apa itu semua. Sekarang ni dah lepas 7-8 bulan ni, dia kau nak baring dah. Dia kalih kau nak baring, dia jawab apa dia? Sebenarnya idea tu idea kami, tapi kami tak sempat buat. Sama juga bila kita cerita pasal membasmi kemiskinan, inisiatif pendapatan rakyat untuk bagi rakyat jana pendapatan. Orang tanya, dia jawab apa? Sebenarnya kami yang mula dulu, tapi kami tak sempat buat habis lah. Nampak tak? Depa punya claim tu gila-gila punya. Terutama Hamzah Zainuddin apa semua kan. Geng-geng pembangkang ni. Kami nak buat tapi tak dat. Sama macam RUU 355. Kami nak buat tapi kami tak dat. Habis tu lagi 2 bulan cukup 3 tahun. Hang buat apa? Kita nak tanya. Di dalam sepanjang jadi kerajaan. Sedangkan waktu musim lockdown, waktu musim dikurung di rumah, hang sebagai menteri, ahli parlimen, hang cukup ada masa yang tersangat panjang. So hang boleh rangka RUU 355 hang nak buat macam mana. Macam mana hang nak bantu rakyat-rakyat miskin. Bila hang dah tak jadi kerajaan, orang lain jadi kerajaan. Bila orang buat, hang sudah claim itu idea kami. Apa ke benda lah ahli-ahli parlimen PAH ni. Jadi jom kita pergi lagi. Ada kenyataan daripada Mahyadin Yassin lagi. Kalau tak silap, ini video yang terakhir yang aku sertakan Rafizi Ramli menjawab adakah Nurul Izzah mampu buat seperti mana Rafizi Ramli buat. Adakah mampu? Kan kawan-kawan kita banyak memberi pandangan supaya Nurul Izzah tarik diri. Jom kita layan dulu. Kita mengambil kira tentang perkara yang paling induk, iaitu masalah yang kita nak hadapi ialah masalah rakyat yang ada di negeri Selangor ini. Karena itu ialah satu tujuan yang penting yang kita nak tunjukkan pada rakyat Selangor bahawa kita mampu. Semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan benda yang paling hebat untuk orang Selangor. Saya dengar pun saya rasa tergugat. Dia tawarkan bahawa okey, ni aku nak ulang balik. Ini yang ditawarkan oleh Muhyiddin Yassin. Kita dengar balik ucapan Muhyiddin Yassin, aku geram tu. Dan kita dengar balik penawaran Mahyadin Yassin bekas Perdana Menteri yang ke-8. Kita dengar sekali lagi, aku geram sungguh lah dengan Abah Din ni. Kita mengambil kira tentang perkara yang paling induk, iaitu masalah yang kita nak hadapi ialah masalah rakyat yang ada di negeri Selangor ini. Karena itu ialah satu tujuan yang penting yang kita nak tunjukkan pada rakyat Selangor bahawa kita mampu. Semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan benda yang paling hebat untuk orang Selangor. Saya dengar pun saya rasa tergugat. Dia tawarkan bahawa kalau Perikatan Nasional konon menang Selangor, maka dia akan menubuhkan Majlis Pemulihan Negeri Selangor. Saya masa tu gelak sakan tergolek-golek. Yang kau nak pulihkan negeri Selangor ni kenapa? Kalau pun nak pulihkan, bukanlah negeri Selangor. Pulihkanlah negeri Kelantan ke, negeri Terengganu ke, negeri Kedah ke. Sebab Selangor ini, sekarang ini pun dah memang negeri nombor 1 dalam Malaysia pun. Kalau betul lah
kepakaran Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin ini diperlukan untuk memulihkan sesuatu, bukan di Selangor no. Air dekat Kelantan yang perlu dipulihkan. Masalah dia di Kedah. Walaupun ada macam-macam yang Kerajaan Persekutuan telah bina di selatan Kedah, pembangunan industri, bawa masuk pelabur-pelabur besar antarabangsa, negeri Kedah masih lagi negeri antara yang paling miskin. Tapi saudara-saudara tahu kenapa bila kita bincang tentang tawaran semua ni, dia tak boleh buat keluar. Sebab memang dia tak ada rancangan pun. Agaknya bila kita dok tekan dia, saya tengok dia mula edar printing lah. Ini ada risalah menunjukkan rekod prestasi Perikatan Nasional. Rekod paling tinggi apa dia? Memberikan bantuan 600 bilion ringgit kepada rakyat semasa COVID. Ada orang gelak. Tapi memang patut gelak lah. Sebab 600 bilion yang Muhyiddin Yassin dok mengaku tu, masa zaman dia, 600 bilion tu, bukan pun duit dia pun. Duit rakyat melalui KWSP. Kita apa boleh buat? Katakanlah kita nak buat, katakanlah kita bagi keluar, nak ambil lah duit ni 200 bilion, 300 bilion. Lepas itu kita mengaku kita membantu rakyat. Sedangkan sekarang ini kita dah tahu hasil daripada culas dan juga malas pentadbiran Perikatan Nasional masa Muhyiddin Yassin yang sentuh duit KWSP, yang itulah yang sampai sekarang kita masih lagi tanggung. Pertama, kita berhadapan dengan kumpulan-kumpulan warga tua yang bila mereka bersara, mereka tak ada dah simpanan, jaminan untuk masa depan. Bila mereka tak ada simpanan dan jaminan masa depan, yang tu yang kami kena tanggung sekarang ni. Takkan kita nak bagi dia macam tu je? Takkan kita nak tinggal dia macam tu? Akhirnya kerajaan sekarang kena cari jalan macam mana untuk mewujudkan satu sistem jaringan keselamatan sosial untuk kita bantu golongan-golongan yang akan bersara ini. Sebab apa? Zaman Muhyiddin dah bagi dia orang keluar duit yang dia mengaku ini bantuan kepada rakyat. Bukan duit dia pun. Duit daripada rakyat sendiri bagi kepada rakyat. Kesan kedua yang sampai ke sekarang kita masih lagi menanggung ini ialah kesan inflasi. Saudara-saudari mungkin tak faham ataupun mungkin belum dengar sebelum ini, salah satu sebab kenapa harga barang naik mendadak masa zaman dia memerintah dulu ialah kerana sebab dia bagi rakyat keluarkan duit seberapa banyak ni. Bila rakyat keluarkan duit banyak dalam poket, maka rakyat berbelanja. Bila rakyat berbelanja, maka permintaan terhadap barang, perkhidmatan semua naik. Orang berbelanja, permintaan naik, harga naiklah. Harga terutamanya harga makanan siap. Kalau kat luar restoran gerai, sekali dia naik nak turun payah dah. Sebab itu zaman dia, kita tengok inflasi naik mencana, kenaikan harga itu naik dengan begitu cepat dalam tempoh beberapa bulan saja. Dan bila kita ambil alih Disember 2022 dulu, kita mengambil alih dalam keadaan inflasi antara yang paling tinggi dalam 10 tahun yang lepas. Alhamdulillah sekarang kita berjaya stabilkan. Inflasi sekarang 2.4% adalah yang paling rendah dalam tempoh 12-13 bulan. Alhamdulillah. Dan hari ini 2025 kita berada di dalam 2%. Itu di antaranya yang Rafizi Ramli menjawab, serang balik puak-puak pembangkang di atas setiap kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Adakah Nurul Izzah mampu melakukan, bercakap, melaksanakan apa yang dibuat oleh Rafizi Ramli? Itu hanya di dalam tempoh kempen pilihan raya negeri. Belum lagi kita bawa pilihan raya umum. Waktu pilihan raya umum, Rafizi tutuh rapat, dia tutuh UMNO BN sebab waktu itu kita tak berkawan dengan UMNO BN lagi. Tutuh Najib, tutuh Abah Din, Abdul Hadi Awang. Tapi agak Abdul Hadi Awang ni, geng-geng Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli agak hormat sikit lah sebab mereka gelarkan dia Tok Guru, mereka gelarkan dia ulama kan. Mereka hanya menyerang dia punya kenyataan yang bercanggah saja. Tapi mereka tak serang sangat. Majoriti kita perasan dia serang yang tak ada gelaran-gelaran ulama ni, kalau hampa perhatikan. Tapi kok macam mana pun kita boleh serang juga Abdul Hadi Awang sebab dia ahli politik, dia orang politik. Nak buat pergi hampa. So, aku ada lagi satu video ni. Apa yang Rafizi Ramli buat? Dan soal harga minyak. Aku ada juga soal harga minyak. Okey, sekejap kita bawa. Yang berkali-kali
Jom kita dengar kedudukan kewangan negara pada tahun 2008 berbeza dengan sekarang. Kita dengar soal harga minyak. Nampak ni? Duk ulang berkali-kali untuk turunkan harga minyak. Di dalam video yang aku siapkan ni ada 2 tau video. Kenyataan yang berbeza-beza. Di tempat lain lah. Contoh sebagai contoh, ucapan dia soal harga minyak dekat Selangor. Lepas tu pula dia berucap dekat Kedah pula. Jadi aku combinekan kedua-dua ni soal harga minyak sahaja. Alright. Pasti lingkup dah jadi macam bersatu. Setuju sangat Zaki. Jom kita layan. Kawan-kawan, bantu like, komen dan subscribe kalau iklan masuk. Bantu tak tekan iklan. Satu je. Terima kasih. Nurul Izzah boleh umumkan kebaikan parti sebab di sekeliling ramai kaki hasut dan lobi. Aku setuju sangat-sangat. Jom. Yang dulu dok ulang berkali-kali untuk turunkan harga minyak ni, paslah juga saudara-saudari. Tapi mereka tidak ada kejujuran. Dia tak ada keikhlasan. Sekarang kamu dah jadi kerajaan, harga minyak tak turun. Azmin pun bagi syarat yang sama. Turunkan dulu harga minyak. Dia lupa satu benda saudara-saudari. Ini tahun 2007-2008. Masa itu harga minyak dinaikkan mendadak. Masa itu saudara-saudari, kedudukan kewangan kerajaan kita tak sama dengan sekarang. Masa itu hutang kerajaan tak sampai 600 bilion pun. Lebih kurang 1/3 daripada hutang yang ada sekarang. Masa itu pendapatan kerajaan masih lagi bagus. Masa itu tanggungan subsidi kita boleh lagi tanggung. Jadi sebab itu kita kata, oleh kerana keadaan itu berlaku serta-merta dan harga dinaikkan serta-merta, menyebabkan inflasi dan harga barang naik mendadak. Dalam keadaan kita tahu, terutamanya harga barang, kalau harga barang makanan ni dia naik, peniaga susah dah nak turunkan, dia kekal kat situ. Jadi sebab itu sebelum kita buat keputusan nak naikkan dengan mendadak, kita kena kira dulu apa kesan dia kepada inflasi, terutamanya inflasi makanan. Dan oleh kerana pada ketika itu kerajaan masih lagi ada ruang fiskal yang baik. Maksudnya hutang boleh lagi ditangani. Maksudnya pendapatan kerajaan masih lagi boleh menanggung subsidi minyak. Sebab itu kita kata tidak ada keperluan untuk menaikkan harga minyak mendadak seperti itu. Jadi itu yang Datuk Seri Anwar kata, untuk kita bantu kesusahan rakyat secara segera. Kalau menang saja pilihan raya umum 2008, maka harga minyak akan diturunkan serta-merta. Saya ingat tak parti mana yang ada dalam Pakatan Rakyat tahun 2008 tu? Ada PKR, ada DAP dan ada PAS. Saudara-saudari ingat tak siapa yang sama naik berkempen dengan saudara Anwar Ibrahim masa nak turunkan harga minyak itu? Kerana masa itu pun dia dah bercita-cita nak jadi menteri besar. Siapa dia? Azmin Ali. Azmin Ali menang masa itu DUN Bukit Antarabangsa sebab dia duk sibuk berkempen. Hari ini menang, esok kita turunkan minyak lah. PAS menang sehingga berjaya membentuk Kerajaan Pakatan Rakyat 2008 yang terdiri daripada PKR, DAP dan PAS. Itu atas dasar hari ini menang, esok turun harga minyak lah. Dan kita tak mampu nak tawan seluruh negara ketika itu. Kita hanya mampu dapat 5 buah negeri saja. Dan ditebuk atap di negeri Perak. Dan makin kurang. Dan 2013 UMNO BN tetap menang. So kita dah tak pakai dasar hari ni menang, esok minyak turun. Faham baik-baik? Jom kita layan lagi satu video daripada Rafizi Ramli. Kenapa contohnya hari ini pada harga RM2.05, kalau orang tanya saya, YB, kenapa YB tak turunkan harga minyak? Kenapa YB lebih banyak bercakap tentang gaji? Kenapa tumpuan kerajaan ialah bidang-bidang ekonomi baru? Kenapa kita tidak menurunkan harga minyak seperti yang tahun 2008, iaitu 15 tahun yang lepas? Pertama, saudara-saudari, hutang negara 1.5 trilion. Hutang kita kena bayar.
Jadi kerajaan kena buat pilihan. Saya bagi contoh. Tahun 2022, akhir tahun itu kita ambil alih kerajaan persekutuan. Saudara-saudari tahu berapa jumlah wang subsidi yang kerajaan terpaksa belanjakan? Saya tak anti subsidi. Saya dulu masa zaman Datuk Seri Najib dulu nak potong subsidi dan apungkan harga minyak. Saudara-saudari tahu, saya orang pertama yang kata kita kena kekalkan subsidi minyak untuk rakyat. Tapi subsidi itu kena berpada-pada. Jadi pada RM2.05, berapa subsidi yang rakyat, yang kerajaan tanggung untuk setiap 1 liter minyak sekarang? Azmin tahu ni sebenarnya. Berapa untuk 1 liter minyak bila kita isi RM2.05, berapa yang ditanggung oleh kerajaan? RM1, saudara-saudara. Harga minyak RON 95 yang kita bayar sekarang ini, harganya hanyalah 2/3 daripada harga sebenar. Harga sebenar sekitar RM3.10. Kalau kita nak turunkan harga minyak, kita kena tengok pada kadar RM2.05, setiap 1 liter RM1, berapa jumlah wang yang kerajaan belanjakan untuk mengekalkan harga pada RM2.05. Untuk RON 95 sekitar 25 bilion setahun. Tahun lepas subsidi RON 95, subsidi diesel dengan subsidi elektrik mencecah lebih 80 bilion setiap tahun. Berapa sumber wang pendapatan kerajaan? Lebih kurang 300 bilion lah, lebih kurang. Campur tolak semua lebih kurang 300 bilion. Jadi kalau kerajaan dah kena bayar subsidi sampai 80 bilion, bayar lagi interest atas hutang lebih kurang 30 bilion, bayar gaji pekerja semua beratus-ratus bilion, bayar sewa, bayar perbelanjaan kerajaan, akhirnya duit tu habis semua. Jadi macam mana kita nak bantu rakyat untuk naikkan gaji? Macam mana kita nak bantu rakyat untuk bina lebih banyak rumah-rumah? Macam mana kita nak bina program basmi kemiskinan yang mengubah kehidupan rakyat? Sebab itu dalam keadaan sekarang, pada harga minyak mentah $80 satu tong, yang bermakna setiap 1 liter kerajaan kena bagi RM1 untuk mengekalkan harga pada RM2.05. Kalau nak menang pilihan raya, saudara-saudari, mudah je. Saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, jom kita turunkan harga minyak 20 sen. Habis semua orang akan undi, insyaAllah. Tapi maknanya akan ada gaji cikgu yang dipotong. Akan ada perumahan-perumahan rakyat termiskin yang tak berjalan. Bekalan air di Kelantan, di Sabah, bekalan air di Selangor kita tak dapat perbaiki. Anak-anak yang masuk universiti kita tak boleh bantu. Jadi saudara-saudari, beritahu saya, yang mana sebenarnya yang lebih bertanggungjawab ni? Ya, dan kalau kerajaan fikir nak populariti, kan, kerajaan turunkan harga minyak, tak perlu pun 10 bilion untuk kenaikan gaji para penjawat awam. Tak perlu fikir pun. Tak apa, kekalkan. Yang penting kita nak jaga hati rakyat soal harga minyak. Hang nak harga minyak turun ke ataupun hang nak gaji penyawat awam naik? Siapa-siapa penyawat awam, hang nak gaji hang terus naik ke ataupun harga minyak dikekalkan? Dan lepas bulan 6 ini, yang ada IC dapat subsidi RON 95. Yang tak ada IC, tak ada lah. Tak ada subsidi untuk hang. Di dalam IC tu, seperti mana Sarah, yang ada yang dapat RM200, ada yang dapat RM100, kan? Hang ada IC, hang akan dapat. Hang di level B40, berapa kenderaan hang, berapa komitmen hang dengan bini hang, hang akan dapat. Ini hanya kerajaan hari ni yang mampu buat, yang guna formula strategi yang ada. Okey? Adakah Izzah mampu buat macam Rafizi Ramli sekarang ni? Ya, Izzah terbaik. Seperti mana kawan-kawan kita komen. Izzah pun terbaik. Tapi sekarang ni yang lebih padu menyerang kepada pembangkang, Rafizi Ramli. Okey.